Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube Jeng. Okey, kali ni Jeng akan bermain dengan adik Jeng, iaitu game yang bernama Great School Breakout. Okey, jom kita masuk ke dalam gamenya. Game ni Jeng rasa game baru sebab Jeng tak pernah nampak lagi. Ush, ni apa ni? Boleh tak join? Okey. Okey, kita tekan play. Jeng rasa Jeng akan pilih easy sebab Jeng baru main lah. Tak kan, pilih hard kan. Tak faham lagi, tak apa, kita pilih easy dulu guys. Nanti kalau ada masa lain Jeng main yang hard. Ush. Okay, kita kena ikut dia punya panduan ni. Dia kena buat apa ni? Jeng dapat apa? Rasa dekat sini. Double. Okay, kita dah lah. Jom. Okay. Kita lompat ni. Alamak. Jeng susah sikit guys sebab kamera dia rapat. Kalau kamera dia jauh je. Ush. Aduh, sorry lah guys. Jeng ni tak pro. Susah weh. Untuk pengetahuan korang, nanti Jeng akan cuba memperbaiki Jeng punya video. Dia akan beli mikrofon dan Jeng akan buat video Jeng lagi nampak menarik. Tak nampak macam diam, bosan je. Tak adalah buang masa korang. Okay, kita sampai ke atas ni guys. Ni tuan. Oh, kita macam boleh lompat lah ni. Betul lah. Oh, ni game baru ni guys. Dia tak pernah main ni. Oh, ni nak kita ni yang. Kalau korang nak main sama je ataupun nak request game, korang boleh korang boleh bagi tahu dekat apa benda komen, dekat komen ataupun pergi ke TikTok Jeng. Okey, nanti kalau yang nak main bersama Jeng, korang boleh tulis username korang dan nama TikTok korang. Korang jangan lupa follow TikTok Jeng. Lagi satu, yang nak request game, korang boleh request dekat komen kat bawah ni. Nanti Jeng akan main game yang korang request. Betul masuk sini. Escape ni sebenarnya tak seram lagi ni. Jeng rasa lepas ni baru cikgu tu ada gerak. Ni gimana ni? Nak pergi mana ni guys? Guys. Nak pergi mana guys? Jeng tak tahu. Oh ni dia. Alamak, kunci pula. Macam mana ni guys? Bapa lah gemuk-gemuk melari laju guys. Aduh gila. Macam mana nak ambil? Tolong Jeng guys. Dia tengah kejar Jeng. Laju gila. Cikgu ni kejar laju Mahaha. Oi cikgu. Dia kata dia boleh masuk guys. Oh tak.
Kalau dia boleh masuk, oi, terkejut je kat sini. Okay. Dekat sini adik Jeng boleh lepas lagi step ni, dia masih kat belakang. Tapi Jeng akan jalan sendiri sebab dia suruh Jeng jalan. Tapi ni kat mana ni? Sekejap, ni macam mana Jeng nak pergi? Hmm, ni nak pergi mana guys? Takkan turun. Oh, apa ni? Patutlah. Jeng tadi tak nampak ada benda tu. Oh, okay. Awak, sikit lagi. Nanti tak ulang dia belakang. Dia nampak macam tak ada checkpoint tapi rupanya ada. Kenapa tak boleh? Aduh, tak boleh gitu guys. Yang penting ni rubak. Sorry guys kalau suara Jeng bergema. Jeng tak mampu lagi nak beli ni mic. Nanti kalau Jeng ada duit lebih Jeng beli mic. Okay. Kita kat sini. Huh? Oh. Oh, macam Flying Fox. Woo. My god. Okay. Kita dah sampai. Jom kita naik guys. Ni apa ni? Hai, dah keluar dah macam tu. Score goal to open. Nak 24? Walamak. Gila sekali je main ni. Tunggu cikgu tu lalu. Okay. Bapak padu. Dia kejar kita nak benda tu. Tengok dia bro. Guys. Weh. Guys, tolong guys. Guys, mana ni? Memang kena tangkap lah guys dah kalau dalam tu. Hai, mai lah Pak Mai. Buat tak takut lah sama lu. Woo. Tolong guys. Dia tak tahu ni macam mana ni. Okay. Kat mana weh? Weh, kita nak kena pergi mana ni weh? Weh, nak kena pergi mana weh? Jeng tak tahu ni. Ni nak ke mana guys? Mak. Ke kiri kan? Jeng rasa serbenda satu kat sana. Oh sini Jeng tak nampak guys. Sorry guys, Jeng tak nampak tadi. Oh, ni kena bawa ke mana ni? Oh, kena tepat tengah ni. Ambil tau. Hahaha. Jeng tak pernah main lagi game ni. Jeng korang cakap, oh ni dah pernah main ni, patutlah dia tahu. Oh, kena elak. Patutlah. Game ni pun banyak plot twist. Okay, nice. Okay, nice. Hoi. Tak guys. Okay, kita masuk sini. Okay, ni. Oh, jalan ni. Nasib dia tak bagi dua jalan tau. Kalau bagi dua jalan pening je. Susah nak cari. Okay, tak dah.
Oh, ni air bunyi buat apa? Minum. Oh, oi. Tak. Game ni macam game dekat ni lah. Poli tu guys. Oh, baru je ingat tadi dia mula-mula dah ada tunjuk. Game ni orang yang sama buat kan. Baru je ingat guys. Oh, sorry. Weh, macam mana nak lompat situ guys? Pelik lah. Macam tak boleh lompat je kat situ. Oh, kita lompat sendiri lah. Ya Allah. Hai. Okay, nice. Okay, nice. Aduh, kenapa aku tak boleh lompat guys? Oh, nasib. Okay, nice. Okay, nice. Okay, mantap. Aduh. Okay. Yes. Okay, okay. Aduh, terlajak pula. Okay. Mantap. Kenapa lah dia asyik terlajak macam tu? Lah. Weh, kenapa dia jatuh guys? Kenapa dia tak lantun? Tadi tak lantun. Pening lah jeng. Kalau dah macam tu, kita kena. Oh, saya faham dah. Ini kita tak boleh ni. Kita kena berhenti lompat tu. Oh, faham. Dah faham dah. Yang jeng tu. Yang tak gerak. Wah, tu ada jeng guys. Dia dah lepas. Ya Allah, tolonglah aku. Oh, dia kena berhenti lah guys. Dia kita lompat. Oh, macam tu. Oh, jeng kita. Nampak. Alhamdulillah lepas juga yang tadi tu. Ya Allah, depan tu je. Ya Allah, kita jatuh pula guys. Jeng terlajak pula. Aduh, patut kita tak boleh lajak kan. Kita kena ni terus. Kenapa kurang? Aduh, jeng kurang depan lah guys. Sorry korang kalau ni part ni terlalu bosan. Sorry korang, sorry. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ni asalnya. Kenapa lah? Ya Allah, hai. Asal aku ni terlebih pula. Weh, tak boleh betul lah guys. Aku terlebih. Okey, mantap. Okey, mantap. Alhamdulillah. Uish, masuk. Oh, dia ada lagi guys. Ada ni ni. Masuk lompat. Alhamdulillah, sempat guys. Oh, lemak. Dia lagi. Allah, betul. Dia tak mau. Ya Allah, cikgu ni paksa guys. Okey, baik. Let's go. Biasa dia lagi guys.
Mereka pakcik guys. Memang kalah lah. Aduh, sorry guys, sorry. Lagi saya akan serius. Kita akan main-main lah. Oh. Ni pakcik, saya rasa dah sabut touch ni. Dah sabut ni. Boleh lah. Tak lawan ni semua tu. Dia pasal jengkol ni guys. Eh, benar-benar. Sebab kita guys, jangan motor. Bawa motor ni, motor. Eh, kau tak berpesan lah. Kita dah guys. Memang cerita dia kalah guys. Betul guys ni. Ini betul ni. Walaupun ada ni guys. Betul guys. Kacau ni apa dah guys. Betul betul. Dia betul betul guys. Betul betul guys. Dia mati betul. Kita dari itu. Weh, macam mana nak menang dia pakcik ni guys? Dan kalau dia main rintik ni tu. Susah guys. Oh, dia kata dia tadi lagi guys. Dia kata ni. Kalau memang kalah lah macam ni guys. Dia tadi dia. Dia. Sabar tak saya skip ni guys. A few moments later. Okay guys. Sorry guys. Jeng dah try banyak kali benda ni. Jeng memang tak menang. Ni last lah Jeng nak tunjuk. Sebelum Jeng nak habiskan video. Korang tengok. Dia betul-betul dia macam bug guys. Sedangkan kita dah depan dia. Jeng betul-betul tak faham betul lah dengan game ni. Dia rasa dia memang sengaja macam kita kalah guys.
Geng dah depan ni guys. Orang tengok geng ni. Orang tengok. Dia macam tiba-tiba dia kena langgar sikit. Dia tak habis geng kena macam tu guys. Korang faham tak? Korang faham tak? Masalah sekarang ni. Jadi sorry korang geng tak dapat nak tamatkan game ni. Sebab game ni geng rasa dia baru jadi dia agak bug. Depan tu dia tiba-tiba dia boleh laju guys. Lepas tu kalau dia langgar kita melantun. Sedangkan kalau kita langgar dia tak melantun apa guys. Okay guys, Jeng habiskan video Jeng kat sini. Apa-apa pun yang nak request game boleh pergi ke komen. Yang nak main dengan Jeng boleh komen username ataupun pergi ke TikTok Jeng yang sama juga nama macam dalam YouTube lah. Korang cari je dalam TikTok. Dekat situ juga Jeng akan buat update game. Okay, apa-apa pun korang jangan lupa subscribe dan juga like. Assalamualaikum. Bye korang.